Setiap hari adalah peluang negara. Setiap hari adalah peluang negara. Jadi hari ini saya jadikan khas untuk tuan-tuan dan perempuan bersama dalam program tautan ukhuwah dan juga motivasi bagi pelajar ilmu apa untuk sama-sama kita datangkan semangat baru dalam kita mencipta kecemerlangan dan kejayaan apabila kita masuki alam persekolahan bagi tahun 2025 ini, insya-Allah. Jadi untuk meneruskan majlis dengan segala hormat yang saya mempersilakan dan menyebut Fadil Syekh Fadilah Ustaz Imam Muda Jabar untuk menyampaikan ceramah motivasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak bagi kuat sikit macam kat sekolah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Rabbuna yassir wa la tu'assir. Rabbuna wa atmim lanal khairah. Terima kasih kepada sahabat saya Syekh Khushairi bin Datuk Musa, orang yang sangat agresif, proaktif pengurusi PIBG. Seterusnya guru besar pada Sekolah Agama Rakyat As-Sajidin. Betul, As-Sajidin. Sekolah Agama Rakyat As-Sajidin. Saudara Ustaz Azra Arza atau Azra? Arza, Ustaz Arza. Seterusnya guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pagi ini kita ambil sikit mood untuk Allah datangkan kebaikan dan keberkatan kepada kita semua, dimurahkan rezeki, dipelihara kehidupan keluarga dengan membaca doa Duha. Boleh tak? Boleh tak ramai-ramai kita baca? Boleh? Saya nak anak-anak semua ni kuat lagi suara. Boleh? Kalau anak-anak kau, mak bapak pun kuat lagi, supaya Allah turunkan kebaikan dan kerahmatan. Allahumma inna duha duhauka wal baha kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di
keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah ya, pada pagi ini diberikan kita sama-sama kesempatan. Saya dipahamkan oleh Ustaz Guru Besar kita tadi, Ustaz Arzak, kehadiran hari ini hampir 500 orang. Ya tak tak tahu lah. Tapi termasuk dengan yang tak sampai lagi lah. Sebab apa? Begitu bersemangat untuk nak hantar anak-anak kita, nak melihat anak kita masuk ke musim persekolahan yang baru. Kalau tuan-tuan pun ada rasa gembira, ada rasa sangat happy pada hari ini, maka begitu dengan saya. Saya ada 8 orang anak yang nak dihantar ke persekolahan yang baru. Ya. Jadi perasaan itu sama, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai atuk, sebagai paman, pak saudara, sebagai abang, sebagai kakak yang kita nak jadi penjaga ni, perasaan gembira itu ada. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, satu keunikan yang ada pada hari ini yang dianjurkan oleh pihak Sekolah Agama Rakyat As-Sajidi melalui PIBG-nya, melalui pihak sekolahnya, iaitu sebelum pendaftaran ada sesi motivasi. Ini jangan-jangan dibuat, berikan tepukan. Selalunya daftar, bayar duit yuran ke apa ke, ambil baju sekolah, ambil buku, belah. Selalunya lah. Tapi kali ini ada sesi temu ramah, ada sesi suai kenal, ada sesi ice breaking, ada sesi motivasi, untuk sama-sama kita mengangkat dan meningkatkan tahap nak dapatkan vibe positif. Itu yang penting tu ya, vibe positif, untuk sama-sama kita melihat anak-anak kita nanti menjadi insan yang hebat, yang memiliki karamah insaniyah, kemuliaan insani. Jadi insya-Allah, bagi memenuhi permintaan PIBG, bagi memenuhi permintaan pihak guru-guru, permintaan ibu bapa, jadi saya hadir hari ini. Walaupun sebenarnya saya agak sukar juga, baru sampai daripada Lombok. Saya daripada Indonesia, Nusa Tenggara Barat, daripada Lombok. Sebelum tu saya daripada Jepun, sebelum tu lagi daripada Thailand, sebelum tu lagi daripada Merata ya. Jadi nak memenuhi permintaan tu, alhamdulillah saya dapat mengisi ruangnya seperti mana yang diminta oleh pihak PIBG ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, bila saya dengar, saya tidak ada pengalaman, saya cerita tuan-tuan ya, pengalaman masuk ke Sekolah Agama Rakyat sesi petang. Ini saya cerita sikit pengalaman sebagai orang kata apa, tengok the moral of the story. Saya tak pernah ada pengalaman macam ni, maksudnya Sekolah Agama Rakyat. Sebab saya dulu memang daripada kecil masuk daripada peringkat pasti. Siapa tahu pasti, pernah dengar pasti ya? Siapa ada anak-anak yang sekolah pasti ataupun dari Sekolah Agama Rakyat pernah pada pasti, angkat tangan. Daripada pasti. Ada. Saya daripada kecil pasti, dan pasti saya adalah, saya pelajar yang pertama pasti di Manjui. Pasti Manjui ini di Ipoh lah. Iaitu pada tahun 1988 tak salah saya. 1988 pasti. Masa 4 tahun ayah dah hantar dah pergi pasti. Waktu tu yuran, waktu tu seingat saya tak tahu apa yurannya, tapi dalam anggaran masa tu RM30. Pasti waktu tu ya. 88, 89 sampai 90. Mana dah jam 4, 87 lah saya dah masuk. 4 tahun tu saya dah masuk dah. 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun, sampailah 6 tahun. Selepas pasti, saya masuk ke Sekolah Rendah Al-Hidayah. Itu saya sebut pada syekh kita tadi. Sekolah Al-Hidayah ni sekolah agama penuh. Waktu itu yurannya
setahu saya lah, seingat saya RM80. Sekolah rendah Al-Hidayah. Di sini ada tak yang macam sekolah agama penuh tu, ada tak di kawasan kita ni? Yang saya dengar ada Seriti, betul? Okey, Seriti. Okey. So darjah 1 saya sekolah rendah Al-Hidayah, darjah 2 sampai darjah 6 saya sekolah rendah agama Tarbiyah Islamiah, Serati, bukan Seriti, Serati, di Ulu Kinta, di Manjui, kemudiannya di Ulu Kinta. Yuran waktu itu RM100, tak salah, 90 ke RM100 yuran waktu itulah. Kemudian lepas daripada itu dapat keputusan UPSR 4A, saya tak ingat berapa, 3A 1B ke 4A, macam itulah lebih kurang. Sebenarnya saya layak untuk ke Izzuddin, tapi kerana minat dalam bidang tahfiz, saya masuk ke MTQ Ad-Din, Kampung Tualang Sekah, tak jauh dengan kita, Ustaz Arza. Tualang Sekah pada jalan Pintah kan? Ada tak jalan Pintah daripada sini ke Tualang Sekah? Di Malim Nawar. Yuran waktu itu RM100.5, RM150. Dan sampailah saya masuk ke tingkatan 5, yuran waktu itu hampir RM200 satu orang. Tak boleh saya nak cerita sikit sebab saya tak ada pengalaman di sekolah agama rakyat. Sampailah habis, kemudiannya alhamdulillah daripada sekolah agama rakyat, saya nak beritahu tuan-tuan, daripada sekolah agama rakyat, daripada sekolah yang bukan asrama penuh, akhirnya dapat scholarship. Saya ke Kuza dulu, ke Terengganu, kemudian dapat scholarship untuk menyambung pengajian di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya full scholarship oleh kerajaan Arab Saudi. Apa poin saya? Poin saya, yuran yang tinggi. Tuan-tuan ni alhamdulillah anak-anak diberi pilihan, itu pun kena queue untuk bayar sebulan RM10 ya, sebulan RM10. Kalau pendaftaran awal tu mungkin lebih sikit. Maka bersyukur, kita banyak pertimbangan dan kesyukuran yang kita kena panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada mak ayah yang memilih sekolah agama rakyat dan ada yang memilih sekolah agama rakyat penuh? Ada yang memilih sekolah agama integrasi, ada yang memilih sekolah agama penuh dan sebagainya, ada yang memilih MRSM, ada yang sekarang memilih SMKA, ada yang memilih macam-macam latar belakang sekolah. Ianya berasaskan kepada pertimbangan yang macam-macam lah. Kebolehan anak tu, pertimbangan mak ayahnya, dan harapan, expectation yang diingini oleh mak ayah yang berbeza-beza. Tapi saya cerita sikit dari sudut keluarga. Masing-masing kita ada keluarga. Ada orang cakap, oh dia pergi sekolah agama penuh, mak ayah dia mampu, mak ayah dia banyak duit, dia pergi hantar ke sekolah yang berbayar. Tapi dari sisi saya sebagai seorang anak, saya melihat ibu ayah sendiri. Ayah saya seorang cikgu yang bukannya graduan ijazah, maknanya dia daripada diploma, daripada bawah, cikgu bawah ni. Mak saya suri rumah, kalau ikut kemampuan kewangan memang tak mampu. Macam mana saya ada 8 orang anak ni, mak ayah saya pun 8 orang juga. Saya sulung. Yang sulung yang paling kecil masa tu ialah sekarang ni dah dekat 20 lebih lah umurnya. Tapi bila saya tanya dia, kenapa tak hantar saya dekat macam orang sekolah lain? Kalau kata tak mampu kewangan, kenapa tak hantar saya pergi sekolah biasa je? Pergi sekolah kebangsaan pada sebelah pagi, kemudian sebelah petangnya hantar saya ke sekolah agama rakyat yang kostingnya rendah, ataupun hampir tak ada kos, hampir tidak ada kos. Jawab ayah saya, tengok jawab ayah saya, dia kata dalam pendidikan ni tidak perlu kita berkira-kira, dia kata. Dalam bab pendidikan ni tak perlu berkira-kira. Dalam pendidikan ni Abuya akan berikan sepenuh hati untuk pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu jawapan ayah saya. Walaupun kita tahu bukan senang nak membesarkan 8 orang anak dan nak catu kewangan dia, nak tentukan kewangan ni untuk ini dan ini, dan pada dia pendidikan adalah segala-galanya. Jadi saya nak sebutkan pada tuan-tuan umat Allah bahawasanya
dalam bab pendidikan ini dia perlukan mujahadah yang tinggi daripada ibu dan ayah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kita akan berikan segala-gala komitmen kita untuk pendidikan. Dan yang paling utama dan terutama, kita nakkan institusi pendidikan ini diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya oleh komuniti setempat. Tuan-tuan, saya dihantar ke sekolah agama rakyat yang bukan well known. Ustaz kita pun ada, dia bertuan sekolah juga. Syekh kita. Tu cuba bangun sikit Ustaz. Tunjuk sikit. Ni ustaz ni daripada ni juga, daripada Mantikul Adin. Sahabat saya. Sekolah saya, kalau tuan-tuan pergi tengok kalau sebut logik, sekolah tuan-tuan ni cantik ni, 5 pintu semua dengan ada masjidnya, ada dewannya lagi. Sekolah yang dihantar masa sekolah rendah tu, surau saja, daripada sebuah surau, duduk tepi sungai, atas reserve Jabatan Perairan Saliran Sungai di Manjui tu, di gugusan Manjui. Dan sekolah tu hanya diberi tempoh setahun atau 2 tahun je untuk tutup. Nak dirobohkan surau tu dan kena cari tempat lain lah. Tapi bayangkan komitmen awal ibu ayah. Dia kata tak apa, kalau gurunya boleh mendidik, kalau gurunya boleh memberikan tarbiyah rohaniyah, kalau gurunya boleh memberikan tarbiyah jasadiyah, rohani dan jasmaninya terangkum dan dapat sesuatu yang terbaik untuk anak dia. Dia kata tak apa, kita akan sama-sama usahakan sekolah ini akan menjadi sekolah yang terbaik di daerah kita, di negeri kita. Itu nampak ibu ayah. Ibu ayah dia tak biarkan guru-guru PIBG, Jawatan Kuasa Pembangunan berdiri dengan sendiri, kau buatlah, aku hantar anak aku. Tak. Dia bersama. Ibu ayah bersama dalam pembentukan anak-anak dia. Ibu ayah bersama seiring dengan sekolah tu. Ibu ayah bersama dengan pembangunan madrasah tu. Sebab apa? Dia nak tengok bukan anak dia saja berjaya, dia nak tengok anak orang-orang lain juga berjaya. Kita ni di Batu Gajah Perdana, kita seronok dengar, anak macam mana sekarang ni? Anak berjaya. Serai macam mana? Serai dapat 6A. Kemudian UPKK macam mana? UPKK 9A. Anak kau 8A 1B. Alhamdulillah. Anak kau semua A. Anak kau tak ada A pun Alhamdulillah. Jangan kata semua A je yang kita Alhamdulillah. Tak ada A pun tak apa, Alhamdulillah. Jadi bila kita sharing pembentukan itu bersama dalam satu komuniti yang cukup besar, kita akan melihat anak-anak kita dilahirkan sebagai anak yang berjaya. Jadi sekolah saya dulu ni sekolah yang dhaif, tapi pelik. Saya mula fikir balik, kenapa mak ayah waktu itu dengan pendaftaran 25 orang pelajar saja yang permulaan, dia sanggup hantar anak yang macam tu? Sebab dia nampak. Dia kata kami akan bersama untuk membentuk pembangunan anak-anak ni, pembentukan syakhsiah rohaniyah jasadiyah anak-anak ni, kami akan bersama. Itu luar biasa mak ayah. Kemudian tuan-tuan, sekolah ni jadi macam mana sekarang? Tuan-tuan pergilah ke Ulu Kintar. Keluasan sekolahnya sekarang ini sekitar, tak silap saya, 5 ke 6 ekar. Yang dulunya duduk tepi sungai dan dirobohkan, akhirnya menjadi satu sekolah yang cukup hebat di negeri Perak ni. Antara sekolah yang hebat, iaitu Sekolah Rendah Agama Tarbiyah Islamiah di Ulu Kintar. Dan dia ada sekolah menengah juga, Sekolah Menengah Agama At-Taqwa, yang berasaskan sekolah agama rakyat saja. Asalnya sekolah agama rakyat saja. Tetapi oleh kerana kebersamaan daripada 3 pihak, pengurusan sekolah, guru-gurunya dan ibu bapa. Bila masuk saja ibu bapa, mereka membawa satu, orang kata, pergerakan, satu revolusi pendidikan yang cukup hebat. Itulah kita nak tuan-tuan ibu ayah semua. So tuan-tuan tengok 4-5 pintu kan? Sekarang berapa pintu? Sekarang 5 pintu. Yang akan datang ni, kalau tak ada, orang kata apa, garapan daripada 3 kesinambungan ini, kita tak dapat lihat yang akan datang ni kan. 1 ekar dalam berapa pintu sekolahnya? 8 pintu. Ada 8 pintu. Saya rasa 8 pintu tu tak cukup. Sebab kata Syekh kita tadi, ada lagi permintaan ramai kan. 8 pintu tu tak cukup. 1 pintu hanya boleh terangkum 30 orang pelajar, 20 orang. 8 pintu baru 160.
Sedangkan anak-anak yang dari sini berapa ramai? Ya. Jadi macam mana kita nak fikirkan bersama? Ini yang saya nak bawa, sebab saya datang daripada aliran yang sekolah agama rakyat, yang betul-betul agama rakyat, dan akhirnya membentuk sebuah sekolah yang hebat. Tuan-tuan dan mati Allah, lepas sampai darjah 6, sama juga, saya telah terdidik dengan cara rakyat, pendidikan rakyat, yang sekolah itu ditaja oleh rakyat, daripada poket rakyat, yang sekolah itu datang daripada tabung haji rakyat, yang sekolah itu datang daripada simpanan bank rakyat. Mereka keluar duit, bangun sama-sama, mak ayah bangun keluar duit, AJK pembangunan keluar duit, orang masjid keluar duit, orang surau keluar duit, bentuk sekolah sama-sama, bukannya daripada kerajaan. Yang ini separuh kerajaan kan, separuh kerajaan. Tapi kalau ini dapat dibentuk, luar biasa tuan-tuan. Semangat sukarelawan, semangat kesukarelaan daripada ibu ayah. Maka sekolah dibentuk sikit demi sedikit. Macam mana bentuk? Duit tak ada. Sampai ke peringkat ada mak ayah kata aku tak ada duit. Ada kami tak ada duit nak bagi, nak infak, nak wakaf. Tapi kami ada kemahiran nak buat bangunan. Kami boleh support bangunan. Beli batu bata, beli simen, beli cat, beli tingkap, beli apa yang perlu, buat piling dan sebagainya. Itu kami ada kemahiran. Marilah 3 orang, kami ada kemahiran. Dia kata kami tolong buat. Itulah bentuknya sekolah rendah agama tarbiyah Islamiah yang ada pada hari ini tuan-tuan. Kemudian masuk sekolah menengah, sama juga, aliran rakyat juga. Pergi ke mana? Ke Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Tuan Sekah, yang hanya bermula cikgu, kalau cikgu kata tadi 5 pintu, kami pun 5 pintu. Sekolah agama rakyat ni 5 pintu ya asalnya. Kemudiannya dengan izin dan kebesaran Allah dan kesungguhan daripada 3 peringkat. Siapa 3 gabungan ni? Iaitu guru-gurunya, AJK-nya dan ibu ayah. Maka hari ini Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din memiliki 21 cawangan di seluruh negeri Perak. Asalnya 5 pintu. Ini dia hebatnya apabila ada kebersamaan. Sebab itu dalam Quran sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Asal ada je unsur baik dan takwa ni, baik positif, kita sama-sama. Okey. Sama-sama kita tolong-menolong. Sama-sama tolong, bantu-membantu. Itu luar biasa kalau kita dapat menjalinkan hubungan kerjasama tersebut. Begitu tuan-tuan dan rahmati Allah. Poin yang saya nak sentuhkan ini adalah kesukarelaan, kebersamaan yang sangat penting apabila kita nak melihat generasi anak-anak kita ini menjadi generasi yang hebat, generasi yang luar biasa. Kita hari ini alhamdulillah dalam suasana yang aman. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku di Palestin hari ini kan? Saya ada dalam tahun selepas Covid, di pasca Covid, ada 4 kali kita ke Palestin. Grup saya lah, grup ajak travel 4 kali. Antara tempat yang kita pergi adalah Masjid Al-Aqsa. Itu tumpuan pertama lah, Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, saya bawa grup saya ke kamp-kamp pelarian. Banyaklah kamp pelarian yang kita pergi, terutamanya di Hebron. Kita tak pergilah ke Jabaliyah, kita tak pergilah ke utara Gaza tu, tapi kita ke Hebron yang hampir dengan Jerusalem. Tengok anak-anak dia. Dia kata apa? Doakan satu je. Dia anak dia bukan jenis minta. Ammi, abgha fulus. Tahu apa Arab kata fulus? Kalau dia minta, Ammi, abgha fulus, ammi. Nak duit? Dia tak minta macam tu. Anak-anak dia jual barang. Besar-besar ni 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ammi, belilah barang saya ni. Ammi, tashtari min hadhil bada'i, min hadhil bada'i.
Ishtari hadal bada'i. Dia suruh beli barang dia. Ada yang beli jual keychain, ada yang jual sejadah, ada yang jual kopiah, macam-macam lah. Dia suruh beli. Saya tanya ke anak-anak ni, kenapa kau jual? Dia kata, saya jual ni, saya nak belajar, dia kata. Apa tujuan dia beli? Dia suruh jual barang dia tu? Dia nak apa nak? Dia nak belajar. Tanya dia, mana mak dia, mana ayah dia, tak boleh tanggung dia ke? Dia kata, ayah aku dah mati dah. Mak aku jaga adik-adik aku. Yang ni pula beritahu, mak aku dah tak ada. Ayah aku pun dah tak ada, dia kata. Sebab apa tak ada? Sebab ada kena bom. Yang mati, yang masuk penjara. Ini keadaan realiti di Palestin. Tapi mereka masih bersemangat. Ammi ishtari min hadha bada'i. Oh, pakcik-makcik yang yang ikut kami ni belilah. Tujuan apa? Nak support anak-anak ni tadi belajar. Kita pun intai mana rupa sekolahnya. Macam As-Sajidi ni ke? Besar, ada dewan, ada masjid. Rupanya sekolah dia dalam tent dia. Sekolah dia dalam apa? Dalam tent. Tent tu apa? Kemah. Ada yang dalam tent, ada yang dalam bangunan yang macam nak dah runtuh dah. Rumah yang tak siap ataupun bangunan yang macam nak runtuh dah. Logiknya tak boleh belajar dalam tu. Tak selesa nak belajar. Aircon pun tak ada. Sini ada aircon? Ada kipas kan? Ada kipas. Kipas pun tak ada. Tuan dan mati Allah. Tapi dia bersemangat. Ammi ishtari min hadzal bada'i. Tapi kita punya tour guide bagus. Dia tak bagi kelang kabut. Dia ajar anak-anak Palestin ni supaya berhemah dengan sesiapa saja. Dia buat macam mana? Dia pun suruh beratur. Okey, baik. Nanti ada pakcik-makcik akan beli. Tour guide tu tolong cerita. Ni orang ni mak ayah dia tak ada dah. Ini apa nama, mak dia masih ada tapi jaga adik-adik dia. Dia masih belajar. Darjah dia darjah 6. Nanti dia ada cita-cita nak belajar di universiti. Siapa nak sponsor dia, siapa nak beli ni. Jadi kalau orang mendengar itu, kita yang nak membeli, kita nak beli, tujuan kita nak membeli barang tu ke ataupun nak infak kepada anak tu. Kalau tuan-tuan lah dalam situasi itu, berapa harga barang ni? RM5. Tuan-tuan nak beli RM5 tu ke, barang tu ke, ataupun nak infak lebih daripada itu? Saya tanya ibu ayah semua. Biasanya kita akan nak infak. Infak ni datang daripada perasaan apa? Infak ni datang daripada hati kita. Untuk melihat kemajuan anak itu, untuk melihat kemajuan persekolahan dia, untuk melihat kemajuan dia, satu masa nanti dia datang balik kepada rakyat dia, kepada komuniti dia, membela bangsa dia. Itu infak. Sebab itu tuan-tuan, beraturlah anak-anak ni tadi boleh seronok dapat RM5, RM6 dan belajar. Dan rata-rata saya jumpa kawan-kawan saya orang Palestin ni, memang mereka akan balik semula. Kalau dia pensyarah, kita ada kawan-kawan saya di pensyarah di USIM, di UM, di USAS. Mereka kata, kami kerja cari duit sekejap je, tapi kami akan balik semula ke kampung kami, berbakti kepada kedua orang tua kami jika mereka masih hidup, ataupun berbakti kepada masyarakat kami. Yang ini karamah insaniah yang ada pada jiwa dan anak-anak. Apabila kita berjaya membentuk mereka, hati mereka dapat kita dapat design mereka nak ke mana hala tuju mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu yang kedua ni saya nak sebutkan poin yang kedua. Yang pertama tadi itu adalah kebersamaan dan kesukarelawan. Yang keduanya adalah kita kena banyak melakukan infak. Kita kena sama-sama berinfak. Sehingga kan Nabi SAW sebut, apabila seorang itu melakukan infak, tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu. Itu maksudnya apa? Bagi. Kalau iuran RM10, kalau logiknya tu tak lepas tu, RM10 sebulan. RM10 sebulan ni tak lepas dari sudut logik pengurusannya. Tapi kalau tuan-tuan nak lihat, banyak lagi program untuk anak-anak kita. Bukan hanya terhad
dalam ruang lingkup kelas saja, nak lagi program motivasi, program outdoor, program camp cuti sekolah, program masjid, program gotong royong. Anak-anak kita ada yang nanti bakal jadi imam. Dah ada dah program latihan jadi imam. Anak-anak yang boleh jadi imam ni siapa? Ada tak yang boleh jadi imam baca Fatihah? Ada. Ramai tengok ustaz nak dengar seorang baca Fatihah. Ni bakal imam ni. Berikan tepukan ramai-ramai. Siapa nama? Dalish. Danish. Dalish. Delish. Kalish. Talish. Kalish. Kalish. Apa susah benar namanya? Mana mak yang berubah nama? Mak ayah mana? Ayah hantar makanan dekat kakak. Oh, hantar makanan kat kakak. Maknya? Mak dekat Langkawi. Langkawi. Tengah bercuti ke apa? Kerja. Kerja. Tapi anak datang seorang diri yuk. Umur darjah berapa? Darjah 5. Oh, datang seorang-seorang. Berikan tepukan. Okey, ini saya dah nampak ni. Masa depan dia ni. Maksudnya tanpa ibu dan ayah dia boleh berdikari datang untuk mendaftarkan diri. Kalau anak-anak kita macam mana? Kalau mak ayah dia, mak kat mana? Langkawi. Apa tengah buat? Dekat Pantai Cenang. Apa di Pantai Cenang? Tengah berenang. Ayah tengah tu tengah main golf. Contoh je kan. Tak datang dah anak kita, tapi ni mampu berdikari. Dia tahu mak ayah dia tengah sibuk urusan kerja, tengah jaga adik-beradiknya, abang kakaknya, tapi dia boleh datang berdikari. Sekali lagi berikan tepukan pada Khalis. Okey. Ustaz nak dengar macam mana Khalis jadi imam. Baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Berikan tepukan. Nanti ambil hadiah dengan Ustaz. Kamu ambil hadiah kat dalam. Kejap lagi. Akan ambil hadiah. Duduk dulu. Okey. Lepas nak dengar anak-anak lain pula. Kalau anak-anak tak nak suruh mak ayah pula. Jadi Alhamdulillah. Itu anak-anak kita tu hasil latihan. Mana 5 tahun dekat sini? 5 tahun kat sini ke ataupun 4 tahun? 4 tahun dia kat sini lah. Okey. Alhamdulillah. Itu bagus tu. Didikan guru-guru yang mengajar. Itu Fatihah. Itu tak dengar lagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana nazan? So anak-anak kita ni dah diberi peluang untuk mengazankan di surau. Saya rasa banyak dah masjid dan surau dah bagi peluang pada anak-anak ni tadi. Okey, Zuhur nanti kamu azan ya. Asar nanti kamu azan ya. Ada banyak. Sini masuk tak surah Sajidin? Ke tak bagi lagi? Belum lagi. Tapi ada waktu yang tertentu lah. Kan? Sebab apa? Takut anak tu azan salah. Tapi selalunya azan salah ni ramai orang datang masjid. Masa azan betul tak datang masjid. Kalau azan salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. As-salatu khairun minan naum. Waktu asar. Bila dengar pakcik-makcik kat sini dengar, semua datang ke masjid. Siapa azan salah tu? Kan? Siapa azan salah? Dia tengok. Kenapa kamu azan salah? Dia pasal baru belajar. Time salah, ramai datang masjid. Pasal nak tengok siapa yang azan. Time betul, udah siapa pun tak datang. Itu bagus juga kadang-kadang azan salah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Tuan-tuan dan mati Allah. Itu dia. Peluang kepada anak-anak kita ini membentuk karakternya, membentuk jiwa dan rohaninya adalah antaranya daripada sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat ini penting. Bukan kata sekolah kebangsaan tak penting, bukan kata sekolah SMK tak penting, aliran stream mainstream tak penting. Semua penting, semua ada peranannya. Tapi sekolah agama rakyat kita jangan pandang enteng.
Jangan pandang enteng tuan-tuan ya. Jangan pandang ringan kebolehan anak-anak di sekolah agama rakyat. Sebab itu mereka ni perlu disupport sebaik mungkin oleh ibu ayah. Saya percaya ibu ayah yang datang pada hari ini semua kuat. Semua memberikan semangat, memberikan tumpuan, memberikan perhatian, concern yang sangat tinggi kepada anak-anak. Kalau tak datang pada hari ini. Berikan tepukan pada semua tuan-tuan. Datang dengan kesungguhan ya, untuk sama-sama bermuafakat, untuk sama-sama bersilaturahmi. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara juga yang ketiga saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan apabila kita bersama ini, banyak yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkatan pada penduduk setempat. Bila anak-anak kita ni dipelihara dari sudut akhlak dan sosialnya dipelihara, insya-Allah Allah akan turunkan keberkatan. Dalam Quran kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk qura setempat ni, penduduk kampung, penduduk taman, lokaliti setempat, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, nescaya kami turunkan kepada penduduk tu keberkatan. Maksud keberkatan ni apa? Kita ni sentiasa aman hidupnya, orang-orangnya, jiran tetangganya, rukun tetangganya baik. Kemudian kes-kes kejahatan, kes-kes sosial dapat dikurangkan. Dadah jauh sekali. Apa nama? Gam. Budak-budak isap gam, budak-budak isap rokok, budak-budak isap vape. Hampir zero. Pasal apa? Mereka Allah turunkan kebaikan dan keberkatan melalui anak-anak kita ni. Allah datangkan kebaikan dan keberkatan. Dan bila mereka ni jadi generasi yang baik, doa mereka itu doa yang makbul. Sebab itu saya tengok anak-anak, saya suka suruh dengan doa. Anak saya pun kalau baca doa lepas salat, saya suruh anak saya baca doa. Sebab bapak belum tentu makbul. Banyak dosa mak bapak ni. Tapi bila anak dia tidak ada dosa, dan doa seorang anak tu doa yang tidak ada hijab. Sebab itu kadang-kadang dia balik sekolah, saya saja dia tanya, hari ni baca doa apa? Cikgu ajar apa kat sekolah? Dia kata, oh, doa cikgu ajar doa selamatkan Palestin. Oi, selamatkan Palestin, hebat cikgu tu, suruh selamatkan Palestin tu. Macam mana doa selamatkan Palestin tu? Cuba baca sikit. Siapa tahu doa selamatkan Palestin? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Itu dia. Bila balik sekolah agama rakyat, oi, reti dia. Tapi kadang-kadang tu dia nasib lah. Kalau cikgu ajar, alhamdulillah. Kalau cikgu tak ajar, lagu lain yang masuk kat dia. Masuk-masuk kereta, pete. Apa benda pete. Itu cikgu yang mengisi. Bukan kata cikgu saja. Pendidikan ni sebenarnya, kalau di sekolah berapa jam? Ustaz, kalau di sekolah agama raya ni berapa jam? Gitu. 3 jam. Sekolah kebangsaan berapa jam? 5 jam. 8 jam. Kata 8 jam.
Itulah anak-anak kita dengan sekolah, dengan cikgunya. Daripada 24 jam tu, banyak jam tu dengan siapa tuan-tuan, ibu ayah semua? Banyak dengan kita di rumah. Mana lagi kuat, pendidikan guru-guru di sekolah atau pendidikan mak bapak di rumah? Dah tentulah sebenarnya pendidikan yang paling kuat itu adalah di rumah. Mana kuat antara doa selamatkan Palestin tu tadi dengan doa selamatkan K-pop? Contohnya kan, doa selamatkan Korea, mana lagi kuat? Itu bergantung sebenarnya kepada ibu dan ayah. Sebab itu saya katakan daripada awal sehingga ke akhir ni tadi, daripada ucapan Tuan Kushairi sampailah kita punya slot saya ni, saya katakan pentingnya kebersamaan antara ibu ayah dalam pendidikan anak-anak juga. Bukan hanya guru-guru, tapi pendidikan daripada ibu ayah. Caranya macam mana? Ini saya nak sajikan pada pihak masjid. Anak tadi dah belajar dah. Paginya di sekolah kebangsaan, petangnya di sekolah agama rakyat, malam jangan stop lagi. Anak dia boleh rehat, dia boleh main, dia akan rilis. Malam mak bapak pun datang masjid. Ni sebelah aja dengan sekolah agama rakyat dan masjid sebelah. Datang pengajian, dan anak-anak boleh sekali lagi mengaji. Kalau di sekolah agama rakyat belajarnya tentang tauhid, belajarnya tentang fardu ain, belajarnya tentang fiqh, belajarnya tentang akhlak, belajarnya tentang sirah dan sejarah. Maka sebelah malam itu penumpuan tu lebih kepada Quran. Di Quran pun ada juga sekolah agama rakyat, tapi di malam ni Quran tu lebihkan lagi. Di mana-mana pendidikan ni, yang paling pertama sekali kebolehan yang kita nak lihat kebolehan anak tu pada Qurannya. Tu yang pertama sekali. Itu Quran dulu. Yang lain tu sirah, fiqh, akidah tu dia dah jadi nombor 2, 3, 4 lah. Quran ni pertama sekali. Sebab Nabi kata apa? Addibu auladakum thalatha khisal. Didiklah anak kamu 3 perkara. Pertama apa dia? Hubba nabiyikum wa hubba ahli baitih wa qiraatul Quran. Cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarganya, dan pendidikan Quran. Betul, biar anak-anak kita tu dia lebih tentang Quran. Kemudiannya Al-Quran akan pergi ke hadis. Hadis akan pergi ke ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu-ilmu akademik dan ilmu-ilmu alat yang lain. Anak tu dia akan boleh synchronize dan boleh membawa pendidikan tersebut sehinggalah kejayaan, di tahap kejayaan yang paling hebat dan terbilang, insya-Allah. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, 3 poin yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Yang pertama adalah kebersamaan tuan-tuan dan puan bersama dengan pihak sekolah, dan juga timbulkan rasa sukarela, bantu pihak guru-guru, pihak sekolah, pihak pentadbiran, pihak PIBG. PIBG ni tuan-tuan bukan kena dalam kepikiran bila masuk PIBG kena pegang jawatan. Tak payah pegang jawatan pun, tapi kita bersama. Kita buat program macam-macam untuk anak kita. Buat macam-macam. Saya memang dalam bidang motivasi juga. Antara program yang saya suka buat adalah camp pra-tahfiz. Itu paling saya suka buat. Saya ada tahfiz sendiri. Kita pun ada juga sekolah pondok orang-orang tua, orang dewasa. Kita juga ada kemahiran, kolej kemahiran. Kita buat macam-macam program. So antaranya program pra-tahfiz. Itu saya suka. Sebab apa? Nak bagi anak-anak kita ni cerdik. Antaranya tahu kemampuan dia dari sudut apa? Dari sudut cara dia menghafaz Al-Quran. Ada anak kita dia jenis kinestetik, ada anak kita jenis audio, ada jenis anak kita ni jenis visual, kemahiran dia. So kemahirannya berbeza-beza untuk dia memperolehi ilmu. So tuan-tuan dan Allah, ini kita train dia macam mana nak bagi dia mampu untuk menghafaz dan menyimpan data, terutamanya ilmu Quran, hadis dan bidang-bidang yang lain. Itu 2. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh layari nanti kalau nak tahu tentang ini, boleh suggestkan pada pihak sekolah ke, ataupun ada masa ke tim saya boleh turun ke pada bila-bila masa untuk mengetahui tentang bagaimana teknik menghafaz Al-Quran dengan teknik madani, dia panggil teknik madani, itu menghafaz Al-Quran.
Jadi bacaan dia pun cantik lah. Tak adalah dia baca asas sekolah agama raya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Dia tak adalah baca macam tu. Dia baca smart lagi. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh, ini teknik-teknik yang boleh anak anda dan semua kita terokai pada masa-masa yang akan datang untuk melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, bukan yang taleh, salihah bukan talihah. Okey, saya nanti buka kalau ada sekiranya ada soalan. Saya berikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada anak-anak kita semua ini menjadi anak-anak yang saleh. Saya buka dulu soalan. Boleh saya? Boleh. Saya buka dulu soalan kalau ada soalan. Kemudian saya nak tutup dengan doa. Ada soalan tak apa-apa? Ya. Alhamdulillah, maknanya faham lah tu. Kalau tak ada soalan, semua faham. Saya tutup dengan doa, Syekh Syari, boleh? Okey, kita baca satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami salih dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, diri-diri kami, zuriat-zuriat kami, mereka yang mendirikan salat, mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, mereka yang mengerjakan amal kebajikan, mereka yang bersilaturahmi, mereka yang mempelajari ilmu Al-Quran, As-Sunnah dan Nabi-Mu daripada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami salih dan salihah, bukan talih dan talihah. Jadikanlah mereka generasi Al-Quran, generasi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permudahkanlah pelajaran mereka, jauhkanlah mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik, jauhkanlah keluarga kami, diri-diri kami daripada musibah, balak dan bencana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.